cabaran umat Islam masa kini. Yang mana cabaran umat Islam masa kini ini kita berhadapan dengan pelbagai cabaran, antaranya golongan secularism, pluralism, dan beberapa lagi arus perdana punya cabaran yang menyebabkan masyarakat hari ini berada di dalam keadaan diambang krisis keimanan, krisis amalan, sebagai contoh. Baik, kita pergi pada introduction ataupun pengenalan, yang mana umat Islam berdepan dengan cabaran, ujian keimanan, ujian kepercayaan dan pegangan mereka terhadap Islam. Dan di antara isu hangat yang diperdebatkan dalam masa ini iaitulah kelemahan umat Islam itu sendiri. Kalau kita tengok konsep atau pengertian kelemahan ini yang melanda umat Islam ini, termasuklah kemunduran dalam pelbagai lapangan kehidupan, termasuklah aspek kemiskinan, kedaifan, perpecahan, pertelingkahan tersama sendiri dan pelbagai lagi kemelut dan krisis yang menghimpit umat Islam hari. Dan keadaan ini berlaku jauh dengan Allah Ta'ala yang mengatakan you are the best. Kamu ini adalah umat yang terbaik, sebagaimana surah Al-Imran ayat 110. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu ini adalah umat manusia yang terbaik yang dikurniakan kepada seluruh manusia ini. Iaitulah apa kerja umat terbaik ini? Iaitulah kamu menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada